Time masuk je dia boleh bagi. Terbalik dia tak bagi. Stop semua. Jadi sekarang anak gajah yang selalu kita bawa mandi tu dia dah besar. Jadi sekarang ni kita tengah train anak gajah baru. Sebenarnya dia suruh kita menikmati keindahan, kehijauan. Ada tempat mandi, ada surau. Tadi nampak pun ada resort je. Boleh duduk minum kat tepi sungai, masuk dalam tu. Cantik. Dalamnya. Salah tempat ni. Tak sure. Pentas sini. Tengok barang-barang. Kalau loncat gajah. Jual madu. Madu tualang. Kucing. Jam. Anak gajah kat situ. Pentas. Galeri sini. Lawa tengok. Gajah. Okay, jom. Ni dia tulis situ stage dekat sini. Ni nama dia pokok tulang daing. Ni nama terap nasi. Kawasan Gajah Mandi. Kawasan Gajah Mandi. Stage di sana. Pokok kasai. Dah ramai orang dah ni. Dilarang melintas ya. Yang bersama yang memberikan ketukan dan memulung buat kita berada gajah dan mereka. Untuk mengenai peralatan ini merupakan sebahagian dari senaman dan latihan yang telah dijalankan di pusat ini. Dan biasanya gajah hidup secara berkumpulan. Sekumpulan gajah yang akan sekitar 10 hingga 30 ekor dan diketuai oleh gajah betina tertua atau dikenal sebagai mentra. Mentra ini
Terus tak ada ekor. Families usually comprises between 6 to 12 individual elephants, but may expand to a larger group of 30. And each elephant in the center will have their own keepers or known as a mahmud that will take care to the elephants in this center. Baiklah, saudara mampan, kita akan pukul gajah dan juga mahmud bersiap sedia sebelum kita memulakan sesi persembahan yang berinformatif sebentar sahaja lagi. Baiklah, kita akan panggil gajah yang pertama. Mari kita berikan tepukan buat Salom dan juga mahmudnya di sini. Kita datang ke yang pertama, tunjuk hormat daripada Salom kepada anda semua. That's a welcome from Salom. Baiklah, Salom kini berusia 19 tahun. Seekor gajah betina yang telah diselamatkan dari Sungai Salom, Sungai Siput dan Kali Perak. Alright, this is Salom. Salom is 19 years old, a female elephant that has been rescued in the state of Perak. Dan untuk makluman, Salom merupakan salah seekor gajah yang kurang upaya dan telah berjaya diselamatkan oleh pihak Jabatan Permilitan. Mungkin anda tertanya-tanya apakah yang menyebabkan ia menjadikan seekor gajah yang kurang upaya. Sebentar lagi Salom akan pusingkan badannya dan kita akan lihat bersama-sama. Untuk makluman, Salom tidak mempunyai ekor. Ini adalah disebabkan ia telah diserang oleh harimau ketika berusia sekitar 3 tahun. Dan ekor gajah berfungsi sebagai penghalau serangga yang hinggap pada badan mereka. Walaupun Salom tidak mempunyai ekor, namun telinga dan juga belalainya mampu untuk bantu sama seperti ekor. Di pusat ini, gajah-gajah kami akan dilatih di dalam beberapa latihan asas. Salah satu latihan asasnya adalah mengangkat kedua belah kaki mereka. Pada masa yang sama, mungkin anda tertanya-tanya macam mana gajah berdiri dengan menggunakan dua belah kaki. Alright, sebentar lagi kita akan dapat lihat. Alright, in this center, the elephants will be trained in a few exercises, and one of the exercises is lift up their two legs at the same time. This exercise is very important if they get injured on the foot. Easy for the mahmud to give a medical treatments to them. Baiklah, kita saksikan bagaimana gajah Salom berdiri dengan menggunakan kedua belah kakinya sahaja. Dipersilakan. Latihan ini merupakan latihan yang sangat penting apabila gajah mengalami kecederaan di bawah tapak kakinya. Ia akan memudahkan mahmud dan juga doktor veterina bagi menjalankan rawatan. Terima kasih ucapkan kepada Salom dan juga mahmud. Thank you Salom and the mahmud. Baiklah, penerbang bagi gajah seterusnya dipersilakan Rambai dan juga mahmudnya. Baiklah, Rambai kini berusia 41 tahun. Sebuah gajah betina dewasa yang telah diselamatkan dari kampung Rambai, kampung Pemancang dari Kelantan. Ia bersaiz besar, namun hujung belalainya mampu untuk mengambil objek sekecil duit shilling 50 sen. Dan sebentar lagi mahmud akan mencampakkan duit shilling ke atas lantai dan Rambai akan membantu mengambil duit shilling tersebut dan dikembalikan kepada mahmudnya. Baiklah, disilakan. Terima kasih Rambai. Dan jika anda pernah dengar gajah denak ataupun gajah kerja, Rambai ini merupakan salah seekor gajah denak dan juga gajah kerja yang banyak membantu ketika operasi pemindahan gajah liar yang telah dijalankan di seluruh hutan semenanjung Malaysia. Sebelum Rambai menjalankan tugasnya, ia perlu dilatih dahulu di dalam beberapa latihan asas. Dan mari kita lihat bersama-sama bagaimana gajah Rambai mengalihkan rantai dengan menggunakan kekuatan belalainya. Dipersilakan. Dan ketika operasi pemindahan gajah liar dijalankan, rantai ini perlu diikat kepada kaki gajah liar agar memudahkan proses penarikan keluar gajah liar dari kawasan konflik. Kegunaan sebenar gajah kerja atau gajah denak ini adalah bagi menenteramkan gajah liar agar operasi yang dijalankan dapat dijalankan dengan cepat dan juga selamat. This train is one of our important equipment while the translocation activities, and the main job of this multi-on-tail elephant is to help to help the one elephant on the translocation activities. Thank you Rambai dan mahmud. Terima kasih Rambai dan juga mahmudnya. Nampaknya Rambai tak sabar-sabar nak membuang air besar. Baiklah, kita akan terus kepada gajah yang ketiga. Kita jemput gajah Cherry. Silakan
22 tahun. Merupakan gajah betina yang telah diselamatkan dari kampung Pulau Cherry Lengkong negeri Perak. Itu dia tunduk hormat daripada Cherry untuk anda. Alright, this is Cherry. Cherry is 22 years old, a female elephant that has been rescued in the state of Perak. Dan untuk maklumat, Cherry merupakan gajah yang sangat pintar dan boleh mengingati setiap arahan dan juga latihan yang dilatih kepadanya. Sebagai contoh, sebentar lagi Mahmud akan mencampakkan sebatang kayu ke atas lantai dan akan memberikan arahan suara dan juga sentuhan kepada Cherry bagi membantu mengambil kayu tersebut dan dikembalikan kepada Mahmud. Ini dia sentuhan tangan yang diberikan kepada Cherry. Terima kasih Cherry. Dan untuk maklumat, habitat asal gajah akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain bagi mencari makanan dan juga kawasan keedaran baru. Namun terdapat pelbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh gajah-gajah ini. Dengan struktur muka bumi yang tidak rata akan menyukarkan gajah ini untuk berpindah. Let's see right now the demonstration from Cherry of the elephant's balanced body. Ini dia beberapa sebenarnya gajah mampu untuk dibantu badan mereka walaupun mereka bersaiz besar dan juga berat. Terima kasih diucapkan kepada Cherry dan juga Hoya. Thank you Cherry dan Mahmud. Akan membuat dapat diri berusia 13 tahun. Gajah begitu juga yang diselamatkan dari Lepak Utara Barat dan negeri Pahang. Alright, this is Lepak. Itu dia lapangan daripada Lepak untuk anda. Alright, this is Lepak. Lepak is 13 years old, female elephant that has been rescued in the state of Pahang. Baiklah, mengenai Lepak, mungkin anda tertanya-tanya bagaimana cara Mahmud kami ini naik ke atas badan gajah. Nak tahu tak caranya? Okey, caranya ada banyak, tapi salah satunya adalah dibantu oleh gajah itu sendiri dengan menggunakan kekuatan beranai mereka. Dan sebentar lagi gajah Lepak akan membantu Mahmud untuk naik ke atas badannya dengan menggunakan beranai. Dan untuk maklumat, gajah mampu untuk mengangkat beban sehingga 300 kg. Jadi kalau Helena sebentar lagi dia mampu untuk mengangkat Mahmud sendiri. Right, there are the ways how the Mahmud get onto the elephants, and one of the ways is using the elephant's trunk. And let's see right now how Lepak help from Mahmud to get on her back using the strong trunk. Baiklah, dipersilakan Lepak. Terima kasih Lepak juga. Thank you Lepak. Dan lagi habitat asal gajah bukan sahaja mencari makanan yang berada di atas tanah, namun ada kalanya mereka perlu mencapai pucuk-pucuk dan juga buah-buahan yang berada tinggi daripada mereka. Sebentar lagi, sekali lagi gajah Lepak akan tunjukkan demonstrasi bagaimana gajah menggunakan kekuatan kaki dan juga orang lainnya bagi mencapai tebu dan tidak terlaikan tinggi daripadanya. Baiklah, dipersilakan Lepak sekali lagi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya telah memperkenalkan keempat-empat ekor gajah yang juga merupakan gajah betina. Ada seekor lagi yang saya tak perkenalkan lagi. Untuk maklumat, ini merupakan salah seekor gajah jantan yang terdapat di pusat ini. Anda boleh lihat bagaimanakah perbezaan gajah jantan dan juga betina kami. Baiklah, mari kita berikan tepukan buat Alam dan juga Mahmudnya. Silakan Alam. Alam kini berusia 26 tahun, merupakan gajah jantan yang telah diselamatkan dari Rusang negeri Kelantan. Apabila gajah berasa sedikit selamat, mereka akan berbaring untuk tidur dengan tempoh yang sedikit lama. Gajah tidur sekitar 3 hingga 4 jam, selebihnya mereka akan beraya untuk mencari makanan dan juga kawasan kehidupan baru. Mari kita lihat bagaimana gajah Alam berbaring untuk tidur seketika. Persilakan Alam. Posisi berbaring seperti ini juga akan memudahkan Mahmud dan juga tuan-tuan veterinar kami bagi gajah dan
mengalahkan gajah alam ni? Boleh? Baiklah, kita akan mula kira sekarang. 1, persembahan daripada gajah-gajah dewasa ini. Ini merupakan latihan asas yang perlu dilatih kepada mereka bagi membantu di dalam aktiviti translokasi gajah dan serta aktiviti bersama pelawan. Namun sebelum kita memulakan sesi memberi makan, gajah-gajah ini ingin memberi duduk hormat dan ucapan terima kasih dan selamat datang. Silakan. Sebentar lagi gajah akan menghampiri pagar batu di hadapan anda bagi sesi memberi makan. Anda perlu menjauhkan barangan-barangan berharga, payung serta barangan-barangan lain yang boleh mengakibatkan kecederaan anda serta gajah. Dan anda dilarang sama sekali untuk meletakkan anak-anak di atas pagar batu bagi langkah keselamatan. Performance akan lagi disediakan dalam baki adalah terlihat. Kalau nak beli tebu, ada dekat sana. Bolehlah beli. Tapi kita boleh bagi gajah makan. Seronok. Sifat gajah kasar namun sensitif. Gambar dia sama je ke? YouTube. Cantik kan? Tampilan yang white. Lawa sangat.